kita orang nak ajak kita orang pergi memancing. Kita orang dah sampai. Mancing kat mana? Mancing dekat mana? Pot Kelang. Pot Kelang. Okey, sini ramai oh. Okey dah. Jom. Okey, kalau korang nak tahu apa-apa yang kita orang buat selepas ini, so jom. Boleh select satu je? Boleh select 2 je. Okey. Okay. Ada. Master Sifu. Tu sifu memancing. Tu sifu kita. Nak ambil joran. Nak aje tak nampak. Dia ambil juga. Ini ada kat sana. Pelakon. Joran dia yang boleh 2 tu. Tapi duduk-duduk boleh lah. Sebab orang semua dah tak balik. Rapat. Dapat. Tadi abang pergi kat mana? Hei, sini. Masuklah. Berapa orang? Orang ada 4. Saya tu dah masuk tadi. Apa tu? Tengoklah apa benda. Udang. Udang. Ni umpan ni. Ni umpan. Udang ni umpan. Umpan laku biasa. Boleh lah. Hei, boleh boy. Eloi. Sudah kecerahan dunia buah. Oh, lawa babe. Bangga Widih. Tengok jalan. Alamak. Weh, biasa dekat depan rumah je mancing. Biasa tengok kat dalam YouTube, TikTok semua je. Sekali sampai. Rasa macam nak terjatuh je ni. Lam. Dah dapat belum mesin? Joran-joran champion. Master Sifu. Sangat tiba. Belas sikit. Tak ada benar yang belah, tak try lagi. Cantik oh. Ikro. Oh, maritim ke apa tu? Dan ni tempat angkat barang. Kayu. Sotong. Adong aluk. Boleh. Ya. Mana tadi? Batu ah. Kayu, naik. Kayu bagi naik. Naik dulu lah.
sampai dah dekat, kena slow. Sebab nanti dia sangkut kat bawah. Adik-adik, depan adik tu lepas tu, Dik. Jangan kau kira itu kena gate tubuhan. Balik je tu. Masuk ICU. Kalau kena balik je ni. Kenapa dia makan umpan tu? Dia makan udang. Nah. Tarik ah. Tengok dulu. Ini umpan apa? Udang hilang. Mana udang ni? Hilang sebab cek crab. Oh ya ke? Eh. Seafood stuff. Seafood. Seafood. Nanti ya. Kayu. Biasa jurang kayu. Asyik orang tangkap, orang tangan yang kuat belah kanan sebab tu orang kayu belah kiri. Oh, iya. Asyik tulis tangan kanan kiri. Kanan. Sangkut. Tangan kanan. Biasa kayu belah kiri. Dia sebab yang nak kuat tangan kanan Asyik. Malah makan orang. Dia besar ni lah. Kanan lu pun. Kan, laluan dia besar ni. Lari ni. Luxury boat. Jom Pak, jom. Belum ketam. Dan ni akan dapat apa? Dia cakap dia duit. Wow. Buat vlog ni. Tengok, belajar banyaklah. Tengah potong. Potong apa? Potong. Kacang laut. Rumpun. Itu nama dia rumpun. Kaki yang luar. Tengok. Kita datang nak belajar ni. Tengok. Memanjang. Ini pengalaman Pak Ngah. Gigit sakit Ya ke? Ni bangun lah weh. Tiba-tiba tak boleh. Hati-hati. Alah. Ibu tarik sampai pulau kan. Lepas tu nanti orang sana marah. Orang mancing kat tengah, kau mancing bagi tebing. Apa ni ya? Ni. Baju cantik lah. Tak boleh tengok. Saya ada nama Iman ni. Iman, Iman dah kali berapa mancing. 3. Ish, saya kejaran lah. Ya. Orang itu hampir selalu. Hampir selalu. Wow. Marvelous. Bang. Jangan buat hal tak bang. Ni. Jangan ada parut ke dalam air udah. Pak Ngah invoice kan je tu ni bang. Weh, bang. Aisyah harap. Ah. Umpan tak ada. Ubat dia. Dah bagi makan batu dia. Bagi makan batu. Sabar. Orang baling dengan niat je. Umpan niat. Sekali dapat. Umpan pakai tuna. Umpan pakai sardin. Sekali sardinnya tu. No my friend. Bagi makan batu. Batu. Makan. Kalau dia terus. Macam mana? Cik Iman, biasa awak dapat tangkap ikan apa? Dapat. Pernah. Hmm. Dapat ketam. Kentang? Ketam. Ketam. Rasa dapat ikan kecil tadi. Ah. Kata otak lah. Todak ke weh? Ikan apa?
ketudak kan. Biru kan. Jelas snorkeling. Nampak Pakai ketudak. baju kan? Amaling dilepas. Amaling dilepas. Pandai. Ini situ ni. Hai. Kau punya ni. Tak umpan ke? Indah. Okay, first time. Belajar lagi. Kau siapa Iman? Dia ambil. Iman ke aku ni? Saya ni. Mana? Saya ni. Try berapa? Iman dah biasa. Bagi orang ni amatur je. Ni lah. Hampir Okay, Pangang pula. Pangang punya pula. Jangan bertembung pula tadi korang. dapat ya. Tak ada. Cangkut. Sangkut. Ya, cangkut. Sekejap dekat sangat kot. Dah boleh tariak ke? Dah balik. Ni buka. Bila baling Kipas. sampai ke depan ni, lepas. Jauh. Tu skill tu. Nampak tak Aram? Lepas tau. Ini lepas yang tu urut. Aku lepas balik. Pergi Kelang cek kedai. Ini je, jari tau. Jangan lepas bagi ni. QR Ini je lepas. Maknya bagi QR Kita senyum je lah balik. Terus pergi pasar borong. Nak bukti kat atuk tu. Nak kabel lain. Kata nanti dapat ikan atau matuk. Ni Atuk Ngadinan dah WhatsApp dah. Atuk minta jenahak. Atuk minta jenahak. Aduh. Atuk macam order air je kat sini. Atau apa? Atau Atuk Ngadinan lah. Boleh. asal berat sangat je tu Man. Mau naik bas. Boleh. Membawa ikan besar bas. Benda. Terkejut ni. Penggunaan. Ah, dah balik dah. Allah. Buat tarik dulu. Pergilah balik record dulu. Buat tarik dulu. Sikit. Ikan sana bagi balik. Masa situ lah. Apa? Sampai Singapura sana. Apa yang berat sangat ni? Ayah dia bercakap bawa salam Melaka. Ha? Bawa dia cakap salam Melaka kami Singapura. Betul. Bagi legend. Kamu tarik ke apa? Ha. Tarik je, memanglah berat. Ada batu ladung dalam air pun kan. Oi. Janganlah banyak komplain sangat. Dah ni. Macam dapat. 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 Apa tu? Dapat. Anak ikan. Comel. Apa tu? Dapat. Lagi. Ni ikan apa? Bolos. Ni ikan apa ni? Ikan guys. Bolos. Dapat ikan guys. Kejap. Dapat ikan guys. Shh. Jangan macam tu. Orang gelak je apa ikan. Oi. Wajib. Kejap, nak ambil gambar. Okey. Okay. Bukan jumpa. Sabar. Pandai kamera. Okey. Ui, gerak Ambil gambar tak? Kita pun tak ada tahap macam ni. First time mancing dapat ikan. Ui. Pegang. Yang tu kena pegang. Jap. Pegang. Jangan letak tu sandorkan dekat tu. Pergi pegang. Nanti nak letak dalam bekas apa? Tak je dalam plastik tu. Takut. Eh, Takut. Pegang je lah. Maaf. Asyad. Pegang terus. Pegang je lah ikan hantu. Tu je lah. Ketik pula. Jom, ambil. Tanda. Mancing. Bagi je lah ikan saya. Aku bodoh lah. Ni. Kamu kena gelak juga video ni. Bagi ulat.
baru Tu betul. letak dalam tu. Pangan kata letak dalam ni. Bang. Ui, ikan. Apa? Boleh baling ke? Baling. Jalan. Tepi. Okey. Asyad tengok belakang. Pak Ngah kat belakang tu. Abang kena lari. Tunggu abang lari dulu. Tunggu abang lari dulu. Abang setting tu pancing dia. Okey. Okey. Dia letak. Okey. Baru acak baling. Okey, abang tepi. Okey. Kamu tengah sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Tak buka ni. Oh, tak buka. Oh, sorry. Alah, dia orang. Boleh kena ready insurans lah. Jadi apa-apa nak kena settle dengan Pak Ngah. Okey, tarik. Tarik dulu. Bagi tegang. Okey, mau pakai. Pakai ni letak ni bawah. Champion. Okey. Macam mana? Best, dapat ikan guys. Lepas ni pegang. Belajar. Apa benda tak nak pegang ikan? Semut je tapi jauh. Semut. Semut. Semut kriminal. Semut. Semut kriminal. Semut pun boleh. Yalah. Chip the king. Bismillah. Kau tengok tim. Bismillah. Bersilang dengan Arham. Ni dekat belah sini. Salah baling. Dia bau kat tangan Pak Ngah. Get loose. Pijat je lah Pak Ngah tu buang tu. Memang kau. Aku rasa kau bawa udang. Dia diam. Kau bawa udang ni. Pelik lah tak hari air. Dia pun buang. Pak Ngah, anda boleh buang. Boleh minta maaf Bismillah. Nice. Makan. Psikopat. Tu baru dia. Bawa umpan lah. Dah kat laut dah. Bawah arwah dah. Ada ikan lagi tak kat bawah? Lagi sikut aku lagi. Tuah, dia tuah. Minta tolong abang ajar. Ada Pak Ngah ni ada ni. Okay, get loose. Bismillahirrahmanirrahim. Form. Okey, sikit jauh. Cantik, dah pandai. Okey, Pak Ngah ada improvement tak? Ada. Okey. Ada sikit jauh. Sikit jauh. Lama-lama sampai tebing kan ni nganga. Lepas tu dapat apa? Tibuan lah. Tu besar. Dia dapat Dapat tarik orang. dapat ketek lah. Dapat tarik orang. Tu pula apa? Tu tengok bot tu. Cuma kan Kapal layar ni. Ya. Oh. boleh baling Ini bina dari kayu. Tolong. Ha? La ilaha illallah. Kalau sangkut ni. Bukan. Abang tarik nanti di bawah. Kejap. Asyad tepi. Macam mana? Aduh, dia udang. Basih. Ha. 2 ekor pula tu tuan. Duduk arang sebelah sana. tidak. Tapi pengai. Okey, kejap. Asyad tunggu. Abang Alep tolong. Salah. Ni ayah dah potongkan udang ya bang. Dengan baling Balik tolong. Apa? Tolong. Tolong apa? Baling. Tak, ni best friend kau. Dia peneman kau. Ui, mak dia. Mak. Apa benda ni? Peneman ni. Arham. Nak baling tapi terbuang. Step Ya, Tak, kamu baling jauh. Asal silang. Ni best friend. Risau. Alam kau ni kamu ni dia sekali. Entahlah, umpan hilang ikan tak ada je. Tak dalam kot. Tak ada kadang tap. Baling sini. Kosong tekan je ni. Tekan tu. Ya. Lepas tu? Tadi tekan. Kejap. Sorang. Bang, pi. Dia nak baling. Nak sampai depan ni. Depan dia. Lah. Paling jauh.
Oh, malu. So kita tagih je. Lagi datang Ah. orang. Okey. Abang pula. Tengok orang nak balik. Okay. Sekejap abang. Get loose. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, dia tu barang ni. Boleh lah, jauh ni. Gila apa? Kita orang mancing kat rokok kan. Pasti ingat abang kita buat kan di Bali kan. Udah ke sana. Udah masuk hutan. Ikan masuk hutan. Lepas tu mata kail kat dalam air. Okay, go. Okay, good. Balu par. Asyik, pegang. Nak gaya dulu. Ni. Tengok sini. 1, 2, 3. Alah, abang pun. Kejap, lagi sekali. 1, 2, 3. Alright. Ada tibuan hari ni. Ada tibuan. Kejap. Bang tebuan sebelah. Kau boleh pun. Okay, biar je lah, biar je. Tak pegang sakit pun, pegang biar je. Jap. Tadi terbang hutang. Baik lagi abang. Siapa keluar? Pergi umpan tinggal. Astagfirullah. Macam bersilang je ni. Bersilang ah. Silang. Dia pergi umpan tinggal. Tak dalam lah tu kamu ni. Kamu jangan main langkah-langkah macam tu, Syed. Tak pasang kan apa? Aduh lah. Dikumpul. Tak apa. Belajar nanti kalau tempat lempak dengan tak ada, kena buat sendiri. Umi balik ada. Uish. Boleh tak pandai. Dah je lah. Dah tu. Tutup dia. Ui, ada rokok pula. Member. Nama abang dia nak mancing. Tu ambil lagi tu. Buat dia tak nak masak. Ambil lagi tu. Siapa nak umpan? Orang lain Ram, tu ada lagi tu umpan tu. Sekejap. Umpan apa no? Satu je. Tak, ambil je. Ambil simpan. Abang memang extra je tadi. Biar je. Makan belah gila air berapa? Dekat ada sangkut. Boleh. Okay, balik. Sekejap. Dia tak pasang. Abang. Siapa nak balik ni? Siapa je nak balik ni? Sorang. Anak dah besar. Ni pas sangkut ni. Cepat. Dah habis friend aku ni pun. Jangan. Tak apa. Biar. Best friend lah. Best friend lah sangat kau. Dia takkan corok pun, Syed. Sekejap. Asyik. Jamkar dah pun. Jadi. Okay, good. Si abang pula. Cara bangun balik. Sering main jauh. Abang. La. Cacing. Tadi tu lah. Dia tak macam sebut tu. Macam sebut. Kalau nak pergi dalam. Apa yang tak tahu. Syed kau nak Syed?
terus. Basuh tu. Tak mesti lah. Itu dulu. Ya. Yang balik kat belakang ni. Bismillah. Kawan ajak tengok kan. Handsome man. Handsome man. Nak basuh tangan. Kat toilet. Tak payah lari tak. Okay. Okay, go. Weh makan weh. Lepas tu kena bubung. Dekat sangat. Lepas tu kamu punya umpai kat situ. Umpai kamu terlepas. Jaga. Jangan kena orang. Jangan kena hati sebelah lagi. Jangan. Balik awal kita hati masa kerja kan. Kena pening kena balik. Okay. Okay, sekarang kita berada di okay, sekarang kita bersiar daripada Jeti Kuala Kangsar, Perak. Perak. Sekarang kita berada dengan coach daripada Bangladesh. Ini dia Iman. Pak Iman ni siapa? Iman ni saudara kita orang. Sepupu. Anak saudara. Saudara. Sepupu sama. Okay, ni coach kita yang berasal daripada England. Dia Melaka. Salah. dan ni dia coach kita daripada Thailand. Sama Nika. Sama lah pula. Abale. Nama dia Abale. Macam mana setakat ni? Okay, so setakat ni best. Pergi tak dapat ikan. Saya dapat ikan. Saya juga. Tak dapat ikan kita ini lah. Ni dapat ikan lepas. Sebelum ah. Lepas. Dah lepas dah? Iman baling ikan. Iman buat cash yang really. Go. Acom. Acom. Ni asyik punya tau. Mana beg kita? Mancing apa ni? Mancing makanan. Ni mancing hatimu. Weh. Oh. Dah. Mulakan hari baru. Mancing. Share video orang je balik tak ada masuk video pun. Emergency. Ini gusi. Kan nak keluar yang ini. Salah. Asyad tolong abang tu. Saya pidang banyak. Okey. Tiga orang sahabat berjumpa. In Thailand. Kita dah habis vlog untuk hari ni. Memancing bersama Pak Ngah. Dia Pak Ngah tu dah selalu dah mancing. Hampir. Iman kata hampir selalu. Dia Pak Ngah mancing kat laut, mancing kat sungai. Kolam. Dekat kolam pun ada. Selalu lah dapat ikan besar-besar tapi hari ni tak ada rezeki Kumpau tapi saya dapat ikan. Kecil pun melegak. At least dapat ikan lah. Bagi tahu apa pengajaran yang dipelajari hari ni. Okey, pengajaran belajar yang Kena dipelajari hari ni. sabar. Nak mancing kena sabar. sabar. Ya, siapa yang dah dapat Arif Aimah tu bagi tips lah. Dapat ikan besar-besar tu tolong bagi tips mancing kat mana. Bagi Nanti tahu kita kat orang akan cuba. bagi tahu kat komen nanti kita orang datang ni. Kalau free kalau free. Okey. Mancing ni kena banyak sabar tau. Tadi kita orang dari call 10 sampai sekarang dah 1.5. 4 jam lebih. Baru dapat 2 ekor je. Kecil. Okey. Komen. Best jugalah tapi kalau dapat ikan banyak sikit memang best. Tapi at least dapat satu. Kita nak belegak. Okay. So, itu je lah untuk video kali ni. Kalau korang rasa best, jangan lupa like, subscribe and on notification. Ting.
Okay. Bye-bye. See you next time. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Give it up. I'm not giving up, no night.